Hai guys, kita hari ni nak repair tangga. Ni tangga dia. Kita nak repair, kita letak C-channel. Kemudian kita drill sebab sini dah habis kena apa ni, makanan ataupun dia reput. So kita dah korek lubang sini dan letak skru. Okay guys, so sama juga kita korek lubang dekat bawah lagi untuk letak skru. Kita letak skru ni. Okay guys. So dengan tu tangga ni akan jadi lebih baik lah. Dan mungkin akan kita guna untuk beberapa tahun lagi. Okey, itu saja tugas saya hari ini. Bye.